bilik emergency Caesar masa hari-hari pertama, hari-hari awal selepas pembedahan tu kita rasa tak boleh nak bergerak sangat. Assalamualaikum. Malam ni ada testimoni berkaitan dengan Alora, time mengandung dan berpantang. Hai, Assalamualaikum. Saya Ros Alik. Saya memakai Alora semasa mengandung dan juga berpantang. Ada orang kata, boleh ke, okey ke nak pakai Alora Pen semasa mengandung kan? Tak rasa perut tu senak ke kan? Jadi sebenarnya semasa mengandung, kita boleh pakai Alora Pens tu di bawah perut. Kita tak naikkan sampai ke atas. Bawah perut, lepas tu saya akan pakai Alora Boxer dekat dalam. Saya pakai Alora Boxer dulu. Lepas tu saya akan pakai Alora Pens dekat luar. Dekat luar tu dia dekat bawah perut lah. Jadi kita tak adalah rasa senak tu. Dan yang bestnya Alora Boxer ni, dia cover penuh kita punya perut sampai ke bawah dada tau. Dan kita rasa sangat dia support perut. Pengalaman saya sepanjang mengandung pakai Alora Pens dan juga Boxer ni, saya rasa lebih energetik. Sampai kan pernah sekali tu saya tak perasan saya mengandung tau. Sampai kan rasa nak melompat sebab rasa energetik tu. Rupanya bila pegang perut, ngandung rupanya. Time tu dah 7 bulan tau. Itu semasa mengandung, kita rasa lebih energetik. Lepas tu semasa berpantang, bersalin, saya emergency Caesar tau. Bila emergency Caesar, masa hari-hari pertama, hari-hari awal selepas pembedahan tu, kita rasa tak boleh nak bergerak sangat. Ini adalah second time saya kena emergency Caesar. Saya rasa ini sangat lebih teruk daripada emergency Caesar 10 tahun yang lepas, 9 tahun yang lepas. So sangat-sangat sakit. Saya rasa tak boleh nak bergerak. Permulaan tu saya tak pakai pants lagi sebaik selepas Caesar. Tapi bila dah balik rumah, saya pakai je pants tu, saya dah boleh mengiringkan badan. Walaupun baru 1 minit ke 2 minit macam tu. On the spot saya dah boleh mengiringkan badan. Kalau tak langsung tak boleh nak mengiring, walaupun disentuh dengan 1 jari pun saya rasa sangat sakit. Tak boleh nak bergerak. Rasa macam kaku sangat. So dari situ saya nampaklah Alora Pens ni memang sangat membantu dalam melancarkan aliran darah kita dan sangat bagus untuk individu yang mengandung dan juga berpantang. Dan untuk pengetahuan, sepanjang saya berpantang bersalin, pens itulah yang menjadi saya punya pengganti bengkung tau. Sampaikan masa saya berurut, punya tukang urut tu, orang kata apa, CL, dia kata ni first time dia urut, orang berpantang bersalin tak rasa banyak angin dan dia rasa smooth je. Dia kata kulit pun rasa senang lah nak urut. So itu je. Siapa yang dalam berpantang tengah bersalin, tengah mengandung, pantang bersalin, bagus sangat kita pakai Alora. Terima kasih. Sama.